Jadi pada malam ini, Waalaikumsalam. Jadi pada malam ini kita akan bersama-sama menulis insya' fi hadhihi al-lailah sanaktubu insya'an bi'unwan takallam an khibratika fi usbu'i ta'arufi wat tawjih. Jadi pada malam ini kita akan menulis insya' yang bertajuk khibratika fi usbu'i ta'arufi wat tawjih. Okey, soalan ini adalah soalan percubaan bagi SBP tahun 2025. Topik pasal Al-Jami'ah adalah topik tema yang pertama dalam bahasa Arab tingkatan 5. Jadi Iqtaraba al-imtihan ninisfis sanah. Jadi telah dekat peperiksaan pertengahan tahun. Jadi topik ini mungkin akan keluar dalam peperiksaan anda. Fahadha al-mawdu' qad yus'alu fi imtihanatikum. Fi hadhihi al-lailah sanaktubu insya'an tahta hadzal mawdu'. Pada malam ini kita akan bersama-sama menulis insya' di bawah tajuk ini. Okey? Jadi macam juga karangan bahasa Melayu, karangan bahasa Inggeris. Jadi akan mulakan dengan muqaddimah. Okey, muqaddimah. Muqaddimah boleh dilihat di akaun saya. Ada satu muqaddimah saya kongsi yang boleh muat pelbagai topik. Nanti selepas live ni boleh tengok muqaddimah tersebut. Jadi kalau tidak mahir buat muqaddimah, boleh guna pakai muqaddimah tu. Okey, pakai balik muqaddimah tu untuk ditulis di dalam insya' anda. Okey? Boleh nampak? Oh, tak boleh nampak. Boleh tengok di akaun nanti, ada muqaddimah yang muat semua topik. Jadi hayya nabda al-kitabah. Jom kita mulakan penulisan. Jadi ada idea apakah muqaddimah kita? Jadi belajar di universiti kan? Jadi kita boleh sebagai muqaddimah kita katakan begini. Sudah menjadi kebiasaan. Pelajar-pelajar akan menyambung pelajaran mereka di universiti selepas tamat pengajian. Okey? Minal adati. Sudah menjadi kebiasaan. Minal adati. Ay yuwasila tullabu al-madaris dirasatahumul ulya fil jami'ah. Okey. Tulis esei nanti kena letak baris ke? Tak perlu. Tapi saya letakkan baris di sini supaya kamu boleh baca. Okey, sekali lagi ya. Sekarang ini kita sedang buat muqaddimah. Minal adati ayyuwasila tullabul madaris dirasatahumul ulya fil jami'ah. Sudah menjadi kebiasaan menyambung murid-murid sekolah pengajian tinggi mereka, dirasatahumul ulya, pengajian tinggi mereka di mana? Fil jami'ah, di universiti. Setelah tamat
setelah habis belajar di peringkat sekolah menengah. Jadi macam mana kita nak cakap dalam bahasa Arab? Ba'da ayyuk milu ad-dirasata fi al-marhalati as-sanawiyah. Okey. Waalaikumsalam Ipan. Minal adati, sudah menjadi kebiasaan, ayyuwasila tullabul madaris dirasatahumul ulyah. Menyambung pelajar-pelajar sekolah pengajian tinggi mereka di universiti. Ba'da ayyuk minad dirasata fil marhalati sanawiyah. Setelah melengkapkan pengajian di peringkat menengah, sekolah menengah. Okey. Okay, kita sambung lagi kita punya mukadimah, pengenalan. Apa lagi idea yang kita boleh letak sini? Kita boleh katakan, bagi setiap orang, ada universiti kegemarannya. Jadi, macam mana kita nak cakap itu dalam bahasa Arab? Bagi setiap orang, ada universiti kegemarannya. Di kulli syakhsin, setiap orang. Okay. Di kulli syakhsin. Di kulli syakhsin. Universiti kegemarannya. Jami'atuhu al-mufaddalah. Bagi setiap orang, ada universiti kegemarannya. Okay. Jadi ini ingat, Jami'atuhu al-mufaddalah. Universiti kegemarannya. Allati, kenapa universiti kegemarannya itu? Allati, yang dia mahu masuk kepadanya. Allati yarghabu fi al-iltihaqi biha. Okay. Likulli syakhsin, bagi setiap orang, universiti kegemarannya. Jami'atuhu al-mufaddalah. Allati yarghabu fil iltihaqi biha, yang dia mahu untuk mendaftar dengannya, iaitu universiti itu. Amma ana, manakala saya, adapun saya, amma ana fa'arghabu fi al-iltihaqi bijami'ati Malaya. Likulli syakhsin jami'atuhu al-mufaddalah. Bagi setiap orang, universiti. Bagi setiap orang, universiti kegemarannya. Allati yarghabu fil iltihaqi biha, yang dia mahu untuk mendaftar dengannya. Amma ana, adapun saya, fa'arghabu fi al-iltihaqi bijami'ati Malaya. Adapun saya mahu mendaftar ataupun join dengan Universiti Malaya. Boleh Ipan. Ma huwa as-su'al? Oh, kita sambung lagi sikit lagi untuk muqaddimah. Wali annani, kerana saya ini minat dalam mengajar. Jadi saya pun akan mengambil bidang pendidikan di universiti. Dalam SPM 120 patah perkataan, insya. Okey, 120 patah perkataan. Okey, sekarang ni kita cerita pula
bidang yang dia mahu ambil. Okay. Kerana saya ini, wali annani, okay, kerana saya ini minat kepada mengajar. Wali annani uhibbu at-ta'lima kasiran. Wali annani uhibbu at-ta'lima kasiran. Okay, maka saya akan mengambil bidang pendidikan di fakulti pendidikan. Fa sa'atakhassasu. Fa maksud dia maka, sa maksud dia akan, atakhassasu. Okey. Wali annani uhibbu at-ta'lima kasiran, kerana saya ini minat sangat mengajar. Okey. Saya akan mengambil bidang. Fa sa'atakhassasu. Fa maksud dia maka, sa maksud dia akan. Saya akan takhassus dalam bidang pendidikan. Fi majali at-ta'lim. Okay. Di fakulti pendidikan. Fi kulliyati. Apa kalau fakulti pendidikan? Fi kulliyati tarbiyah. Okay. Okay, selesai sudah kita punya muqaddimah. Ini kita baca balik dari awal. Minal 'adati aywasila tullabul madaris dirasatahumul ulya fil jami'ah ba'da an yukmilu dirasata fil marhalati tsanawiyah. Sudah menjadi kebiasaan menyambung murid-murid sekolah pengajian tinggi mereka di universiti setelah mereka melengkapkan pengajian di peringkat sekolah menengah. Likulli syakhsin, bagi setiap orang, likulli syakhsin jami'atuhu al-mufaddalah allati yarghabu fil iltihaqi biha. Untuk setiap orang, universiti kegemarannya yang dia ingin untuk mendaftar dengannya. Amma ana, adapun saya, fa'arghabu fil iltihaqi bi jami'ati Malaya. Saya ingin untuk bergabung, untuk mendaftar dengan Universiti Malaya. Wali annani uhibbu at-ta'lima kasiran, dan kerana saya ini suka sangat mengajar. Kasiran sangat di sini ya. Dan kerana saya ini suka kasiran sangat ta'lima mengajar. Fa sa'atakhassasu, maka saya akan takhassus fi dalam bidang majali bidang. Fi majali ta'lim, dalam bidang pendidikan di kuliah di fakulti pendidikan. Sorry, bukan fi majali ta'lim, fi majali tarbiyah. Dia nak jadi cikgu. Okey. Esok paper BA, saya still zero knowledge. Tak tahu nak buat 120 patah perkataan ini. Okey, malam ni boleh study. Sekarang kan baru pertengahan tahun. Jadi saya yakin paling kuat pun guru-guru anda masukkan karangan bab 1 dan bab 2. Jadi yang kita buat sekarang ni bab 1. Okey. Jadi boleh screenshot karangan ini dan memorize, hafal. Okey, ini muqaddimah. Sekarang kita sambung pula isi yang pertama. Okey, okey, semua boleh screenshot dulu. Sudah screenshot? Ini form 5. Okey, uhzif. Saya padam. Kejap. Jangan padam, nanti ada murid lain.
pertama. Okey, sekarang kita mulakan dengan isi yang pertama pula. Jap. Okey, isi yang pertama. Dia nak cerita pengalaman dia kan? Pengalaman dia semasa dia mendaftar di universiti. Adapun hari pertama saya di Universiti Malaya merupakan hari yang menarik dan menyeronokkan. Okay. Jadi, disebabkan ini cerita yang telah berlaku, kita gunakan kana. Okay. Kana. Awwalu yaumin li fi jami'ati Malaya. Kana awwalu yaumin li fi jami'ati Malaya ra'ian, menarik. Menarik, ra'ian. Dan menyeronokkan, ra'ian. Wa mumti'an, dan menyeronokkan. Jiddan. Okay. Hari pertama saya di Universiti Malaya merupakan hari yang ra'ian wa mumti'an jiddan. Menarik dan menyeronokkan sangat. Okay. Saya berasa kagum dengan bangunan-bangunannya yang besar. Indahashtu. Saya berasa dahsyat. Saya berasa kagum. Indahashtu. Jadi kalau indahasya, dia punya harful jar adalah min. Okey. Indahashtu min mabaniha al-kabirah. Okay. Saya berasa dahsyat, kagum dengan bangunan-bangunannya yang besar. Min mabaniha al-kabirah. Boleh kasih panjang lagi nih. Bangunan-bangunan yang besar apa lagi kita boleh letak sini? Boleh kita tambah satu perkataan sini. Saya berasa dahsyat dengan bangunan-bangunannya yang besar dan cantik. Apa cantik dalam bahasa Arab? Wal jamila. Okey, mumtaz. Jimbo. Wal jamila. Okey, kerana jami'atu kan muannas kan? Kerana kabirah sudah muannas, jadi kita followkan sahaja. Wal jamilati. Indahashtu min mabaniha al-kabirah wal jamilah. Yang saya tidak pernah tahu sebelum ini. Macam mana kita nak buat ayat itu? Ini kalau kamu buat ni, cikgu kamu pun rasa kagum. Okey? Yang saya tidak pernah tahu sebelum ini. Bangunan yang besar, yang cantik tu, kamu tidak pernah tahu pun sebelum ni. Okey, allati. Lam. Akun. A'rifuha. Sebelum ini. Apa kalau sebelum ini dalam bahasa Arab? Lam allati lam a'rifuha min qabl. Sahih. Min aina anta ya Jimbo? Min qabl. Oh, okey. Banyak view malam ni. Okay, min qablu. Indahashtu min mabaniha al-kabira wal jamila allati lam akun a'rifuha min qabl. Saya berasa dahsyat, kagum dengan bangunan-bangunan yang besar dan cantik yang saya tidak pernah tahu sebelum ini. Okey. Okay, sekarang kita cerita pula pasal suasana di dataran universiti itu.
di kawasan yang luas itu. Jadi kita gunakan kana. Kana. Min qablu. Kana. Adapun dataran universiti itu, kana. Ada kita belajar perkataan ini di dalam bahasa Arab tingkatan 5. Al-haramu. Kana al-haramu. Al-jami'i. Okay. Kenapa dataran universiti itu? Kita cakap ramai, penuh dengan murid-murid yang baru. Kana al-haramul jami'i, penuh dengan murid-murid yang baru. Ada yang boleh tulis ayat dia? Penuh, penuh. Ada yang boleh tulis ayat dia? Penuh. Mumtali'un. Okey. Kita gunakan mali'an. Mali'an. Penuh. Mali'an. Bitullabil judud. Mali'an bi at-tullab al-judud. Penuh dengan murid-murid yang baru. Jududi. Okay. Mali'an bi tullabil jududi. Okay, perhatikan kalau at-tullabi, murid yang baru. Asalnya judud ni kan, bagi yang tidak tahulah, asalnya jadidu kan. Baru. Kalau kita mau kata murid-murid yang baru yang ramai. Jadi al-jadidu itu, kalau ramai dia akan jadi judud. Okay. Boleh kita tambah lagi nih. Yang datang daripada seluruh pelosok alam. Universiti itu ramai murid-murid asing. Foreign. Banyak foreigner. Dataran universiti itu penuh dengan murid-murid yang baru yang datang dari seluruh alam. Min kulli min kulli anha'i al-alam. Kana al-haramul jami'i mali'an bitullabil judud min kulli anha'il alam. Okey ke ayatnya? Okey. Salah ejaan. Min kulli anha'i al-alam. Okay, kita sambung lagi satu ayat lagi. Dan aku melihat ramai manusia dari pelbagai bangsa dan budaya. Okay, dan aku melihat manusia dari seluruh dan aku melihat manusia yang berbeza dari segi suku kaum dan bangsa. Dan aku melihat, apa aku melihat dalam bahasa Arab? Aku melihat, dan aku melihat. Tak nampak penuh skrin. Aduh, macam mana? Wa ra'aitu. Syahadtu. Wa ra'aitu, dan aku melihat. Wa ra'aitu. Okey. Wa ra'aitun nasa wa ra'aitu unasan. Kilahuma sahih. Wa ra'aitu unasan. Okey, ada 3 perkataan tentang manusia ya. Yang pertama, al-insan. Sebelum kita sambung, al-insan. Yang kedua, an-nas. Yang ketiga, unasan. Unasu. Jadi, al-insan seorang manusia. Syakhsun wahid. Seorang manusia. Adapun an-nas dan juga unas, manusia, tetapi dalam bentuk ramai. Manusia. Jadi boleh pilih. An-nas boleh pilih. Unas pun boleh pilih. Wa ra'aitu unasan, dari pelbagai
min, dari pelbagai mukhtalafi, pelbagai apa? Bangsa dan budaya. Min mukhtalafi al-a'raq, bangsa. A'raq, bangsa. Wa, budaya apa kalau budaya? Wa as-saqafat. 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 Okey. Okay, kita baca balik dari awal. Kana awwalu yaumin li fi jami'ati Malaya ra'i'an wa mumti'an jiddan. Adapun hari pertama aku, sorry ha. Alamak. Okey. Adapun hari pertama aku di Universiti Malaya ra'i'an wa mumti'an jiddan, merupakan hari yang menarik dan menyeronokkan sangat. Hari yang sangat menyeronokkan, hari yang sangat menarik dan menyeronokkan. Indahashtu min mabaniha al-kabirah. Aku berasa dahsyat, aku berasa kagum, terkejut dengan bangunannya yang besar, wal jamilah, dan cantik. Allati lam akun a'rifuha min qablu. Yang mana aku tidak pernah ketahuinya sebelum ini. Kanal haramul jami'i mali'an bitullabil judud min kulli anha'il alam. Adalah dataran universiti itu pada hari itu penuh dengan murid-murid yang baru dari seluruh pelosok alam. Okey. Wa ra'aitu unasan min mukhtalafil a'raq, dan aku melihat manusia-manusia dari pelbagai bangsa dan juga budaya. Okey. Okey, boleh screenshot sebelum kita sambung dengan perenggan ketiga. Okey. Wajadtu huna الناس يتابعوني في حسابي. شكرا على المتابعة. Okay, شكرا على المتابعة. Okay, kita sambung perenggan ketiga. Okay, dia kagum dengan bangunan, dia jumpa murid-murid yang baru. Sekarang kita cerita pula proses dia mendaftar tu. Okay. Aku menyerahkan borang-borang yang diminta kepada pegawai universiti di pejabat. Apa aku menyerahkan? Aku menyerahkan. Aku menyerahkan. Aku menyerahkan borang-borang yang diminta. Salam tu, syukran. Salam tu. Borang-borang yang diminta. Al-istimarat. Okey. Jadi al-istimarat, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi kalau muannas salim mansub bil kasrah. Salamtul istimarati, yang diminta. Al-matlubah. Al-matlubah kepada pegawai universiti. Ila, kepada pegawai universiti. Muwazzaf. Muwazzaf universiti. Ya.
Sallamtul istimaratil matluba ila muwazzafil jami'ah. Aku serahkan borang-borang dokumen-dokumen yang diminta kepada pegawai universiti. Boleh kita sambung lagi? Ada idea? Kita sambung lagi sepanjang. Di pejabat. Di pejabat. Fi al-maktab. Sallamtul istimaratil matluba ila muwazzafil jami'ah fil maktabi. Di pejabat. Kemudian aku pergi. Dia sudah serahkan dokumen yang diminta. Kemudian dia pergi ke bilik untuk ambil gambar. Kemudian aku pergi ke bilik khas untuk mengambil gambar rasmi. Okey, kemudian apa kemudian? Kemudian summa. Okey, zahabtu. Kemudian aku pergi. Mana sah? Summa. Okey. Kemudian aku pergi. Summa zahabtu ila kemudian aku pergi ke bilik khas, bilik yang dikhaskan, ila al-ghurfati al-mukhassasati, bilik yang dikhaskan. Mukhassasati. Summa zahabtu ila al-ghurfati al-mukhassasati. Kenapa dia pergi bilik khas? Untuk mengambil gambar. Untuk mengambil gambar rasmi. Apa kalau mengambil gambar? Apa dia punya perkataan tu? Apa dia punya perkataan? Untuk mengambil gambar rasmi. Kemudian aku pergi ke bilik khas untuk mengambil gambar rasmi. Untuk mengambil gambar rasmi. Li iltiqati. Li altaqita boleh juga. Boleh juga. Liltiqati gambar rasmi. As-surati ar-rasmiyah. Okay. Summa zahabtu ila al-ghurfati al-mukhassasati liltiqati as-surah ar-rasmiyah. Okay. Okay. Kita sambung lagi. Selepas dia ambil gambar rasmi, dia pergi ke dewan, kemudian dia terima kad, kemudian dia mendengar taklimat daripada dekan university, dekan fakulti. Okay. Pada penghujung hari, wa fi nihayatil yaumi, pada penghujung hari itu, hari tersebut, apa yang jadi? Kami pergi ke dewan. Zahabna, kami pergi ke dewan. Wa fi nihayatil yaumi. Okey. Kami pergi ke dewan. Zahabna ila, apa dewan? Al-qa'ah. Kemudian kami menerima kad kami. Wa fi nihayatil yaumi, diwan, bukan. Daing Mikail, bukan. Diwan ni jabatan. Sekali lagi. Pada penghujung hari, kami pergi ke dewan dan kami memperolehi kad kami. Bagaimana mau cakap dalam bahasa Arab? وفي نهاية اليوم ذهبنا إلى القاعة وحصلنا على
Wa hasalna ala. Jadi ingat, kalau fi'il hasala memperolehi, harful jar dia adalah ala. Okey? Hasala ala. Hasala ala. Wa hasalna ala, kami memperolehi kad pelajar, kad murid. Bitaqah at-talib. Wa hasalna ala bitaqatit talib. Dan kami mendengar taklimat daripada dekan. Wastama'na. Istama'a, wastama'na. Wastama'na. Dan kami mendengar kepada siapa ni? Ila, kami mendengar kepada taklimat. Apa taklimat? Briefing, at-ta'limat. Ta'limat. Dari siapa dia dengar taklimat? Min Dekan University, Amidi. Ada juga kita belajar perkataan ini dalam bahasa Arab tingkatan 5. Amidil Kulliyah. Al-Kulliyah. Okey. Sallamtul istimaratil matluba ila muwazzafil jami'ah fil maktabi. Aku telah menyerahkan borang-borang yang diminta kepada pegawai universiti di pejabat. Summa zahabtu ila al-ghurfatil mukhassasa. Kemudian aku pergi ke bilik khas liltiqatis suratir rasmiyah, untuk mengambil gambar rasmi. Wa fi nihayatil yaumi, pada penghujung hari, zahabna ilal qa'ah, kami pergi ke dewan. Wa hasalna ala bitaqatit talib, dan kami memperolehi kad pelajar. Wastama'na ila ta'limat min amidil kulliyah, dan kami mendengar taklimat daripada dekan fakulti. Okey, penutup. Bagaimana kita mau tutup insya ni? Ada yang ada idea? Bagaimana kita mau tutup insya ini? Kaifa nakhtatimu hadzal insya wa khulasatul qaul. Okey. Lain? Ada yang lain-lain lagi? Wa khulasatul qaul maksudnya konklusinya. Wa akhiran, akhir sekali. Okey, boleh juga. Cuma kalau wa khulasatul qaul wa akhiran ni macam, wa khitaman ni macam untuk insya rasmi. Insya fakta macam tu. Adapun ini dia cerita pasal pengalaman dia kan. Okey, ini idea saya. Kamu boleh buat begini. Untuk kita tutup semua ceritanya ni, dia pun berkata apa? Qultu li nafsi. Aku berkata kepada diriku. Dia cerita pengalaman dia kan. Qultu li nafsi. Aku berkata kepada diriku. Aku akan menjadi murid yang rajin dalam pelajaran. Sa'akunu mujtahidan. Saya akan menjadi seorang murid yang rajin. Mujtahidan fi dirasati. Saya akan menjadi murid yang rajin dalam pelajaran saya. Dan saya akan balik ke kampung saya bersama-sama dengan degree, bersama-sama dengan ijazah sarjana muda saya. Wa sa'arji'u ila qaryati. Saya akan balik ke kampung saya bersama-sama dengan saya adalah degree saya. Wa ma'i, bersama-sama dengan saya. Apa sijil? Syahadatu degree. Al-Baka degree Al-Baka Lurius. Al-Baka Lurius.
Jadi lengkap sudahlah. Yang ini semua okey, 125 patah perkataan. Sudah memenuhi syarat insya kamu. Okey, kalau kamu buat insya begini, kamu akan dapat 24/25. Okey? 24/25.